Jom, follow mami. Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku dan family lagi untuk hari kedua di Osaka. Hari ni kita orang plan nak pergi Kyoto. Rasanya kalau nak train dalam sejam setengah kot, tak silap aku tengok semalam. Tapi sekarang dah pukul 10 suku lah. Aduh, sebab dalam bilik tu dia gelap lah. Memang suasana tidur. Lepas tu kat luar ni pula baru lepas hujan kan. Tapi tak apa, sebab kita orang pun tak ada tak ada fix punya ni kan. Tak ada kalau pergi dengan tourist agent ke apa, leceh sikit kena cepat kan. Tapi ni sebab sendiri-sendiri tak ada hal lah. Ikut masa sendiri je. Cuma mana tu nanti timing tu jadi singkat sikit lah kan. Cepat gelap ke apa kan. Tapi tu lah, ni kita orang stay kat area ni. Nice kawasan ni. Dia tenang je. Walaupun dekat jalan tak ada banyak kereta kan. So dekat Kyoto ni 2014 dulu aku dah pergi lah. Dia lebih macam countryside lah kan. Tapi sekarang ni kita tak tahu macam mana kat sana. Kita tengok. Semalam ada yang DM aku tanya pasal Osaka Expo. Kalau tanya aku baloi ke tak dia subjektif lah. Kalau untuk aku terus terang memang tak berbaloi. Sebab satu, masa singkat. Lepas tu hari pula hujan. Dan aku memang tak plan untuk tengok pavilion-pavilion tu pun cuma aku nak pergi dekat Gundam punya pavilion je kan. Jadi kalau korang ada banyak masa and korang memang nak tengok apa pavilion-pavilion tu setiap negara yang ada tu, berbaloi lah. Sebab harga dia mahal. Untuk aku satu family pun total nak masuk je RM 500 lebih lah. Ni gentle sebab aku pergi pun weekend kan. Jadi dia memang lebih mahal. So kalau macam korang ada modal, ada masa dan nak tengok benda-benda tu dan willing tu beratur, go for it. Lepas tu kalau macam dekat setiap pavilion ni dia adalah benda-benda untuk setiap negara tu dia yang dia offer kan. Tapi nak masuk tu on reservation. Jadi kalau macam korang tak register awal, itu yang kena beratur kau-kau. Ataupun dia tak allow langsung untuk on-site punya queuing lah. Maknanya semua kena booking through sama ada apps ataupun dia punya website lah. Okay? Sebab ini memang berdasarkan aku punya timing dan aku punya planning semua lah. Okay? Kalau macam korang ada macam aku cakap tadi lah, korang punya target nak tengok, go for it lah. Okay? Jom aku nak naik train apa semua. Nanti kita jumpa semula dekat Kyoto. Jom. Sekarang ni aku baru sampai dekat area Fushimi Inari. Tadi terlepas 2-3 stesen sebab tersalah naik train. Okay, tapi tak apa, nanti aku akan kongsi juga tips-tips untuk naik train dekat sini. Kalau macam biasa memang Penang lah. Aku mau Penang kat kan. Tapi dah sampai kat sini. Naik Fushimi Inari Station. Dia punya stesen pun ikut tema macam Fushimi Inari Shrine lah yang kita orang nak jalan ke sana sekarang guys. Okay, ramai orang kat sini. Nice lah. Cuaca hari ni dia macam nyaman lah. Nyaman, lepas tu ada rintik-rintik sikit tapi tak hujan teruk sangat lah kan. So jom kita jalan pergi ke Fushimi Inari Shrine. Okay guys, dekat sini dekat mana-mana ada benda gachapon ni. Anak aku biasalah setiap kali dia jumpa dia nak tengok mana yang dia nak kan. So dia nak beli yang mana Ras? Super Mario. Okay, tengok dapat apa. Mungkin sebab tu dekat Japan ni masih banyak masih berluas penggunaan coins kan untuk benda-benda macam ni lah. Oh, adik dia tidur sedap ke kan. Ada one up. Lagi satu apa? Masuk dalam beg, jom.
So sekarang ni hari Ahad, memang ramai gila orang. Jadi kalau macam nak datang tempat macam ni, better datang weekdays lah. Dekat sini memang apa, kiri kanan lah, apa street food macam-macam kan. Tapi tu lah, kita tak boleh nak simply beli lah kan. Fushimi Inari Shrine. Kita pusing-pusing je lah kat atas kan. Boleh. Okay guys, aku dah sekarang ni dekat atas Fushimi Inari ni. Tapi memang tak naik tinggi lah sebab aku bawa stroller. Lepas tu dia macam tak ada akses yang apa, macam ramp lah untuk tolak stroller kan. Jadi naik satu level dia, ambil gambar sikit. Hari hujan, jadi nak turun kita cari apa, kita beli makanan yang halal kat bawah. Layan jap, lepas tu kita tengok lepas ni kita nak pergi ke mana. Orang ramai gila hari ni. Souvenir shop banyak kat sini kan. Tapi aku rasa macam mahal lah kot kan. Kita beli souvenir kemudian lah. Ni dia punya apa, map ada sini. Cuma dekat sini dia punya ramp ni, dia ada ramp sini kan. Nak naik tak ada hal aku rasa. Nak turun ni mencabar, kau tengok steep gila ni. Jadi tips je, kalau nak tolak turun kat sini, kasut punya outsole memang grip kena padu lah kan. Macam hari ni aku pakai 9060 weh. Aku pakai 9060. Kalau apa 574 aku rasa kurang sikit lah grip dia kan. Tapi ni memang cun lah. Ini aku tak pakai Rebel V5 sebab kalau nak jalan jauh kan, kasut-kasut running, sebab tu aku tak suka pakai sangat sebab dia pakai fuel cell. Lepas tu dia punya fuel cell tu memang kau rasa dia punya squishy tu tau. Jadi untuk jalan jauh kita perlukan support lah, nak pakai lama kan. Jadi support aku lagi suka macam ni. Absorb ni dia lebih firm lah. Jadi dia dapat bagi support yang cukup, especially dekat kita punya foot arc lah. Okay, jom tengok depan ni kita nak pergi ke mana. Mungkin kita pergi ke Arashiyama Bamboo Forest guys. Jom. Jadi nak yang mana cheese? Dia ada flavor apa lagi? Cheese dengan mozzarella. Mozzarella. One mozzarella. Aku rasa benda coin ni macam viral kat kan. So ke soy sauce butter. Soy sauce butter lah mana? So aku rasa ni viral, jadi kita cuba lah kan. Yang penting ada logo halal tu. InsyaAllah okey kan. Seronok dia makan potato dia tadi. Aku nak makan ni pun tak dapat. Dia dah pause semua dah. Yes, aku sekarang dekat Kyoto. Okay, kau tengok ni. Dia punya air memang clear weh. Aku tak tahu dalam video ni boleh nampak ke tak kan. Tapi air dia memang clear gila lah. Lepas tu kau tengok orang running, naik basikal kan. Aku kalau banyak masa confirm aku berlari kat sini lah. Panjang gila ni. Sepanjang sungai tu kan. So sekarang ni aku tengah cari tempat makan Honolulu halal ramen. So dekat sini tak jauh lah, dalam 3 minit dari sini. Tadi aku turun dekat stesen Gion Shinju. Anak aku dari tadi dia asyik jatuhkan shilling. So makan dulu, nanti baru pusing-pusing dia ni lah. Memang udara best gila sekarang ni. Sekarang ni macam angin kuat, lepas tu angin dia sejuk lah. Okay, so kita makan kat sini lah. Wagyu and ramen Honolulu Grande Kyoto. Okay guys, turns out aku last customer aku hari ni sebab dia tutup pukul 2.30 petang awal ke. Adik nak makan mana? Mana? Tunjuk dia nak mana? Nak mana?
memang kekenyangan guys. Tadi order apa nasi wagyu. Lepas tu spicy ramen. Spicy ramen dia banyak gila lah. Aku makan pun habis. Tapi memang struggle lah nak habis. So kita nak pergi ke Nintendo Kyoto je. Ada. Jadi, alang-alang makan candy ya. Apa dia? What is wrong with this? We're wearing the wrong hats. Curse Mario and curse Luigi. Okay, don't change. Oh yes, somebody change, right? Yeah. Adik nak. Adik, what is this? Apa ni dik? Adik, apa ni? Push it. Yes, that one. Push properly, strong. Push again. Oh. Dah buat apa? Tak tahu. Open when you are at home lah. Jom, let's walk. Tapi 600 yen tu. Is it Fruit Ninja? Mario version? That's Mario Ninja. Aku sekarang dekat Nintendo Kyoto. Dekat Takashimaya Shopping Center guys. So gila ni tempat macam ni memang buat habis duit lah. Kena kontrol sikit baru hari kedua ni. Banyak lagi duit nak pakai ni. Tapi memang macam-macam lah. Semua benda ada kat sini. Nanti nak pergi USJ lagi kan. USJ ada Super Nintendo World. So kat sini kita adik hello kat siapa? Bye-bye. Comel dia tu. Jom kita tengok ada apa dekat rooftop. Ada benda best kat rooftop guys. Wow. Hah? Biasa tu. Bertemu kembali guys sekarang ni. Dah petang dekat pukul 6. Kita orang baru sampai dekat Arashiyama. Tadi spend time agak lama lah dekat Kyoto kan, dekat Nintendo Kyoto tadi. So kita ni lah straight kot. Jadi last minute dia cakap kalau tak pergi hari ni, maknanya memang sampai kesudah takkan pergi lah. Sebab Arashiyama ni dah dia ada site of Kyoto kan. Ini dah dekat pukul 6 memang rasa nyaman gila lah kat sini kan. Kalau tapi tak hujan tu yang best lah. So kita nak pergi Arashiyama Bamboo Forest. Nanti kita ambil gambar kat sana lah. Best je kat sini.
memang dia punya feel countryside tu nyaman gila lah. Orang tak ramai sangat macam dekat Fushimi Inari tadi guys. Dia sama lebih kurang macam tadi dia punya vibe dia. Boleh sana. Dulu 2014 masa aku datang kat sini, aku naik bas. Naik bas dengan geng-geng sebab dengan geng ni dia tak kisah naik apa pun kan. Paling simple lah. Kali ni kita naik train. Ini kalau lari kat sini best ni. Memang nyaman gila lah kan. Tapi sebab datang dengan family tak apa lah. Kalau datang sendiri memang aku datang sini pergi lari kan. Okay guys, so sekarang ni kita masuk ke Arashiyama Bamboo Forest. Okay, sekarang ni pukul 5.40 petang. Sama lah banyak street food juga kat sini. Jom kita masuk dalam ni. Dalam tu dia dah dia dah makin gelap tapi memang best dia punya canopy dia kan, bamboo forest tu memang cantik gila lah. Tak ingat abang. Okay, so dah pusing-pusing dekat dalam bamboo forest ni. Dia kat sini dia bukannya ada apa sangat guys, tapi dia menenangkan lah kan. Dan gambar kat dalam ni bagi aku memang senang cerita cantik lah kan. Jadi kita orang pun nak keluar. Lepas tu kita pusing-pusing kat sekitar Arashiyama ni dulu kan. Lepas tu baru kita ambil train ride balik ke Osaka. Okay, besok kita nak pergi Nara guys. Okay, so dekat Nara ni ada rusa babe, ada jauh sikit. So mungkin kena keluar awal lah kan. Tapi aku rasa mungkin boleh keluar awal sebab pagi tu aku nak aku set nak lari dulu kan. Jadi aku lari, so aku balik, aku terus suruh diorang siap-siap dan boleh keluar awal. Okay, aku rasa tu je aku punya vlog untuk hari kedua aku dekat Osaka ni. Okay, kalau ada lepas-lepas ni pun nanti aku selit-selit dekat kan. Macam biasa akan ada episod seterusnya. Dan korang yang belum subscribe to channel Let's Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay, jangan lupa tonton vlog edisi berikutnya di channel Let's Stuff. Kita jumpa lagi selepas ni guys. Bye bye.